Panic shopping raya dekat Indonesia untuk 1 hari. So, bagi saya sangat berbaloi untuk korang fly daripada Malaysia ke Indonesia semata-mata untuk beli baju mereka sebab sangat cantik guys. Seriously. Dan harga dia pun murah. Dan baju-baju ni saya tengok kita tak boleh dapat kat Shopee tau. Saya tak tahu kenapa. And Telkom Mini pun comel juga. Harga dia pun murah juga. So, jom kita tengok shopping sama-sama dekat saya. Dengan saya. Hello guys, so sekarang saya berada di salah satu gedung jual baju dekat Padang Panjang, Indonesia. And saya sangat excited sebab hari ni saya nak tunjuk kat korang kita shopping dekat Indonesia ni. Shopping baju. Sebab baju kat sini sangat-sangat cantik tau. And saya tanya owner daripada kedai ni, baju-baju kat sini mostly daripada Jakarta. Look at the baju guys, sangat cantik-cantik. You guys perlu datang Indonesia just semata-mata untuk shopping je. Hari ni kita akan shopping. Saya nak beli-beli baju kat sini. Saya akan tunjuk kat korang juga baju yang macam mana tu. So dapatlah bagi korang idea untuk siapa yang teringat datang Indonesia nak beli baju apa. You need to watch this vlog, okay? Sebenarnya 3 hari lepas kita dah jalan-jalan dah dekat area sini. Tengok baju-baju dekat sini. Dan memang sangat cantik guys. Sebab tu saya datang lagi selepas 3 hari dekat kawasan ni. So ini adalah vlog 3 hari lepas. Saya masukkan juga dalam vlog yang ini. Okay, kita selitkan sekejap. Hari tu saya beli apa, saya tunjuk ke korang. Tengok kakak saya beli satu baju ni warna putih. Dia macam sima-sima. Kan tengah viral kat Malaysia sekarang kan. Look at my sister. Tengok. I love the design so much and I encourage her to buy this one because I want to borrow this dress soon. Cantik kan? Tengok mak saya pakai. I love it because dia macam vintage tau. Look at the design. Ambil 2 bisa kan? So kita ambil satu ni RM200,000. Saya nak beli yang ni. Saya nak beli yang ni guys. Ha? Cantik lah mak. Cantik lah. Tengok mak saya. Mak tengok sini. Cantik guys. Tengok baju dia. Sulam. Faham? Cantik tu. Ya Allah. Lawa-lawanya habislah duit aku. Berapa tanya harga? Tapi ni mahal sikit tau daripada ni. Ni warna putih. Sulam. Saya suka baju putih. Look at the sulam design. Very much beautiful. Korang boleh tengok kat sini. Ini berapa? Baju Indonesia sangat cantik guys. Saya insecure and jealous dengan diorang. Kakak ni pun sangat ramai ya. Bagus. Kita beli dulu, nanti kita boleh tukar-tukar baju. So hari ni kita beli 4 baju guys. Ni baju saya beli 2. Satu dan this one. Saya suka sangat baju ni. Ni kakak saya punya and mak saya warna biru. Ni baju mak saya warna biru ni. Okay. And sekarang saya nak bawa kakak-kakak saya untuk beli baju diorang pula. First saya nak cari baju yang macam baju batik untuk lelaki, macam kemeja macam tu. So kita tengoklah kedai mana yang ada. Dekat sini senang sebab korang boleh compare. Macam korang boleh bandingkan harga satu kedai ni ke kedai yang lain. Memang kedai dia sebelah-sebelah and baju dia pun banyak yang mostly sama. So korang boleh comparekan harga tawar-menawar. Kat sini dia panggil gamis, okay? Dress yang panjang tu kita panggil gamis. Baju-baju yang macam ni Saya suka baju yang corak putih-putih macam ni. Okay. 150 baju macam ni. Jalan dulu. Jalan dulu lah. Nanti celek lagi lah. Yang warna kuning ni. Ya, putihnya mau. Putihnya juga ada. Hilangkan flicker. Ni macam nak bertunang je. Macam nak kahwin. Wah. Ni biasa. Saya ada. Mbak, ni berapa itu? Mau tanya dulu ya harganya? Ya. Yang ini? Ya. Satu aja desainnya, brandnya. Hai guys, so sekarang kita nak cari baju jap. Saya nak cari baju batik. Saya rasa baju batik Indonesia sangat best tau sebab kain dia lembut guys. Kain dia sejuk. So kalau pakai tak panas. Tapi lengan pendek tak ada Selalu orang pakai kain batik lengan panjang ke pendek? Cuba komen kat bawah. Sebab saya tengok yang pendek tu macam style juga. Lengan pendek tu macam panjang pula kan. Kalau lengan panjang ni macam panas pula. Lengan pendek yang tak ada ya? Selalunya orang pakai kain batik ini, baju batik ini panjang atau pendek lengannya? Panjang. Untuk yang resmi panjang. Resmi panjang.
Tapi kalau buat jalan itu yang pendek. Jalan pendek. Nak? Nak yang paling mahal. Cuba tu. Tak boleh lah yang paling mahal. Ha? Yang 200 tu. Ha. 21 Ni 130 dia macam dress. Iya. Okey. Memang betul baju dekat Indonesia sangat cantik dan juga berkualiti at the same time. Dan saya baru tahu juga daripada owner kedai, baju-baju ni ada yang diimport daripada Jakarta, Surabaya, Thailand. So sebab tu korang boleh nampak baju-baju yang macam cute-cute yang boleh jumpa dekat Thailand tu ada juga kat sini sebab dia diimport. So, baju-baju ni saya bercakap ada yang mahal, ada yang murah. Tak semestinya semua tu murah. Ikut kedai juga. So, dekat sini senang sebab kedai dia memang side to side. Senang kita nak bandingkan harga. And ada juga kedai yang memang jual barang yang sama. So, jangan tengok satu terus beli. Korang tengok dulu harga-harga, lepas tu bandingkan. Mana yang murah, belilah yang tu. 250. Tutupan ni. Tengok. Lagilah. Ada warna lain? Mau enggak? Ini deh. Cik. Ha. 4,5. Okey. Naya dulu harganya. Mana semua ni? Jakarta. Dari Bangkok. Bangkok juga. Ni 400,5 guys. Okay, yang mana lagi lawa guys? Color ni ataupun ini? Saya rasa ni. Saya vote ni. Okay, Nurul. Crochet. Sekarang ni viral yang kain jenis crochet macam ni tau. Apa? 200 tak bisa kak? 200. Barang aku pegang. Tu sampah. Ya. Apa lagi kakak cantik? 5. 515. 51 aja. Okey. 10,000 lagi. Terima kasih kakak berkah ya. Kakak Okay, cantik. terima kasih. Kalau ke sini mampir lagi ya. Ya, ya. Okay. Kena balik guys. Sekarang ni yang paling kuat banyak habis duit ni mak saya. Dia yang paling ditarik ni. Harus ditarik ni keluar. Ayo. Sama balik lagi. Dah jom. Mak saya yang beli banyak baju. Bagi untuk oleh-oleh nice guys. 130. Ini telefon mini ya guys. Telefon mini. Besar sak tapak tangan je guys. Ada baru ke? Tak nampak kat yang Insya. Tapi pastikan tak jarang. Sebab banyak kadang-kadang jarang tau. Dia tengok jarang ke tak Pergi kat Cahaya, pergi Cahaya. Enggak. Tembus tipis tapi tidak menawan. Kalau Cahaya tetap Tak kot. Okey lah, okey. Ini satu. Kau nak ini ke? tak. This one. Incredible guys. Nuri hitam ke? Ni Nuri. lawa.
break kan? Ada baru. Ini ada yang baru. Dia mau. Mau. Ni cantik tapi beg dia dah tercari. Ambil cari. Oh, ada yang lain? Mau ambil mana? Bisa. Kecil je. Ringan pula tu. So senang nak bawa solat. Untuk perempuan memang this is the best choice. The best choice. Saya suka sebab dia ringan. Dan yang paling penting dia tak jarang. Ini bara cik? 110. 110. 100 bisa kan? 100 sampai lah. Ini 110 guys. Dah tunjuk dah. Itu comel guys. Okay guys, so kita dah shopping dekat sini. Dan saya rasa macam itulah vlog dia. Bagi saya sangat recommended for you guys to come to Indonesia. Untuk beli baju-baju diorang untuk raya especially. Saya beli banyak dan baju dia sangat cantik guys. Saya rasa memang berbaloi untuk korang datang sini semata-mata untuk shopping baju sahaja. Look at mine. Tapi kan yang paling banyak shopping nak tahu siapa? Mak saya. Dia tu yang paling banyak shopping. Kena tarik dia keluar daripada kedai ni. Saya beli satu je tau barang. Sebab hari tu saya dah beli dah dress 2. And sekarang kakak saya macam nak beli telekong mini. Cute juga. So saya rasa tu je untuk vlog kali ni. Thank you so much for watching. Don't forget to subscribe, like, share and comment down below.